Isu rumah tangga pelakon Ukasha Sendros dan suaminya yang juga aktor Kamal Adli mendapat lebih perhatian apabila munculnya individu yang menggelarkan dirinya sebagai kos cerai. Izri Iqbal yang dikenali sebagai kos cerai memberitahu Ukasha sememangnya sudah mendaftar dalam programnya namun belum berkesempatan untuk memulakan sesi bersama. Hubungan Ukasha semakin rapat dengan isterinya. Izri Iqbal menjelaskan kehadirannya menemani aktris itu di mahkamah sebelum ini hanya sebagai rakan sahaja. Berkaitan dengan Ukasha, bukan rahsia bahawa dia telah mendaftar dalam program saya namun kerana jadual kerjanya yang padat, dia belum sempat lagi memulakan sesi coaching yang sebenar. Sejak bertemu dengan saya dan isteri, dia menjadi sangat rapat dengan isteri saya dan kehadiran kami ke mahkamah hanyalah sebagai rakan, katanya. Izri Iqbal turut meluahkan rasa terkilan apabila pihak berkuasa agama mengambil tindakan terhadapnya tanpa usaha menghubunginya untuk mendapatkan penjelasan. Pihak berkuasa agama bertindak atas aduan terhadap cerai coach dengan kenyataan ringkas dan tidak komited. Tiada usaha untuk menghubungi saya. Tidakkah mereka ingin menyiasat atau sekurang-kurangnya mendengar dari pihak saya? Alasan saya bagaimana jika saya benar-benar menjadi ancaman kepada masyarakat? Bagaimana jika saya benar-benar berniat jahat? Tidakkah mereka patut mengambil tahu, menyelidik sebelum mengeluarkan apa-apa kenyataan, ujarnya. Dengan hati terbuka, Izri Iqbal menganggap pihak berkuasa kekurangan sumber atau sistem yang diperlukan untuk menyiasat setiap aduan yang diterima. Namun, saya juga harus adil dan tidak cepat menilai mereka. Mungkin mereka benar-benar kekurangan sumber tenaga kerja atau sistem yang diperlukan untuk menyiasat setiap aduan dengan mendalam. Tetapi hasilnya tetap sama. Mereka telah melakukan apa yang mereka anggap perlu. Dalam proses itu, maklumat salah dan kebencian dibiarkan berleluasa dan membesar, katanya lagi.